Anda mungkin pernah dengar tentang hukum tarikan. Anda cuba visualisasi, anda buat papan impian, anda ulang afirmasi beratus kali sehari. Tetapi impian anda masih terasa jauh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena. Anda berusaha keras, tetapi realiti anda tidak berubah. Mengapa? Kerana anda telah diberi manual yang salah. Anda diberitahu untuk meminta, untuk berharap, untuk mengejar. Hari ini kita akan membakar manual lama itu. Kita akan selami satu kebenaran yang lebih mendalam. Satu kebenaran yang disokong oleh sains paling canggih di planet ini, iaitu fizik kuantum dan juga kebijaksanaan kuno yang telah dilupakan. Kebenarannya ialah alam semesta tidak memberi apa yang anda mahukan. Ia memberi apa yang sejajar dengan diri anda. Anda bukan meminta daripada medan kuantum. Anda memberi arahan kepadanya melalui frekuensi getaran anda. Manifestasi bukan tentang visualisasi semata-mata. Ia adalah tentang penjelmaan. Ia bukan tentang apa yang anda fikirkan, tetapi siapa diri anda pada setiap saat. Jika anda pernah rasa buntu dan kecewa dengan kaedah manifestasi yang lapuk, bersedialah. Kerana apa yang akan anda pelajari hari ini akan mengubah cara anda melihat realiti, diri anda dan kuasa luar biasa yang terpendam di dalam diri anda. Ini bukan angan-angan. Ini adalah sains penciptaan. Jadi, apa penyelesaiannya jika meminta dan berharap tidak berkesan? Apa yang berkesan? Jawapannya mudah tetapi sangat mendalam. Anda perlu berhenti cuba untuk mendapatkan sesuatu dari luar dan mula menjadi getaran realiti itu dari dalam. Fikirkan tentang ini. Menurut fizik kuantum, semua benda di sekeliling kita yang nampak padat sebenarnya adalah 99.9% ruang kosong yang dipenuhi tenaga. Anda, kerusi yang anda duduk, udara yang anda hirup, semuanya adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Medan kuantum adalah lautan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga, mengandungi semua kemungkinan realiti yang boleh wujud. Ia seperti stesen radio kosmik yang menyiarkan semua saluran serentak. Ada saluran kemiskinan, ada saluran kesihatan, ada saluran kegembiraan, ada saluran kekayaan. Masalahnya, kita sering tertala pada frekuensi yang tidak kita ingini, sambil berharap untuk mendengar lagu dari frekuensi yang lain. Anda tidak boleh mendengar siaran radio kegemaran anda jika anda masih berada di frekuensi yang salah. Anda perlu menukar frekuensi anda. Begitu juga dengan realiti. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada kata-kata atau permintaan anda. Ia tidak mempunyai telinga. Ia bertindak balas kepada satu perkara sahaja. Isyarat tenaga anda. Isyarat ini dicipta oleh keselarasan antara fikiran dan perasaan anda. Apabila fikiran anda tentang kekayaan diselaraskan dengan perasaan berkelimpahan, anda menghasilkan satu isyarat elektromagnet yang koheren dan kuat. Isyarat inilah yang diterima oleh medan kuantum. Ia adalah arahan. Anda tidak lagi meminta kekayaan. Anda menyiarkan frekuensi kekayaan. Dan mengikut hukum resonans, medan kuantum tiada pilihan lain selain menghantar kembali realiti, orang dan peluang yang sepadan dengan frekuensi tersebut. Ini membawa kita kepada cabaran terbesar. Mengapa begitu sukar untuk mengekalkan frekuensi yang baru ini? Anda mungkin boleh merasa berkelimpahan selama 5 minit semasa meditasi, tetapi sebaik sahaja anda membuka mata, perasaan kekurangan kembali. Ini kerana musuh terbesar anda bukanlah dunia luar, tetapi program dalaman anda sendiri. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada siapa diri kita, fikiran, tingkah laku dan tindak balas emosi kita dijalankan oleh minda separa sedar. Ia adalah program automatik yang kita bina sejak kecil. Setiap kali anda mempunyai pemikiran, ia menghasilkan bahan kimia di dalam otak, yang kemudiannya membuat anda merasa mengikut pemikiran itu.
Jika anda sentiasa berfikir tentang kekurangan, badan anda menjadi ketagih secara kimia kepada perasaan kekurangan. Jadi, apabila anda cuba berfikir tentang kelimpahan, badan anda yang sudah selesa dengan keadaan lamanya akan mula memberontak. Ia akan menghantar isyarat ke otak anda berkata, "Hey, mana perasaan risau yang biasa kita rasa? Mana perasaan tidak cukup?" Ini menyebabkan anda mula mencari sebab di luar untuk merasa risau semula. Anda mula memikirkan bil yang belum dibayar atau masalah di tempat kerja. Dalam sekelip mata, anda kembali ke frekuensi lama anda. Inilah sebabnya mengapa pemikiran positif sahaja tidak cukup. Anda sedang berlawan dengan program yang telah mendarah daging selama berpuluh tahun. Untuk benar-benar berubah, anda bukan sahaja perlu mengubah fikiran anda. Anda perlu mengubah keadaan kewujudan anda. Anda perlu mengajar badan anda secara emosi bagaimana rasanya realiti masa depan itu. Bagaimana kita boleh melakukan perubahan yang pantas ini. Kuncinya bukan lagi menumpukan pada apa yang anda mahu capai, tetapi pada siapa yang anda mahu jadi. Ini adalah anjakan daripada mod melakukan kepada mod menjadi. Langkah pertama adalah untuk benar-benar jelas. Siapakah versi masa depan anda yang telah pun mencapai semua impian anda? Bukan hanya apa yang dia ada, tetapi bagaimana dia berfikir, bagaimana dia bercakap, bagaimana dia berjalan, apakah perasaan yang dia alami setiap hari, adakah dia merasa yakin, tenang, bersyukur, berkuasa. Tuliskan semua ini. Cipta satu watak yang jelas tentang diri masa depan anda. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, adalah untuk mula menjelmakan watak itu sekarang. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang membuat pilihan sedar pada setiap saat. Apabila anda bangun pagi, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana versi masa depan saya akan memulakan harinya? Adakah dia akan terus mencapai telefon dan melayari media sosial atau adakah dia akan mengambil masa untuk bersyukur dan menetapkan niatnya? Apabila anda berhadapan dengan cabaran, tanyakan, bagaimana versi masaan saya akan menangani situasi ini? Adakah dia akan panik atau adakah dia akan melihatnya sebagai satu peluang untuk berkembang? Setiap kali anda membuat pilihan yang selaras dengan diri masa depan anda sedang memasang semula perkakasan dalam otak anda dan mengkondisikan semula badan anda secara emosi. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan konsisten kepada medan kuantum. Dalam eksperimen Dewiai celah yang terkenal dalam fizik kuantum, saintis mendapati bahawa zarah subatom hanya wujud sebagai gelombang kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Kesedaran pemerhati itulah yang menyebabkan gelombang itu runtuh menjadi satu realiti fizikal. Dengan menumpukan perhatian dan tenaga anda pada realiti masa depan dan merasainya seolah-olah ia sudah berlaku, anda menjadi pemerhati yang mengarahkan medan kuantum untuk mengubah kemungkinan tak terhingga menjadi pengalaman nyata anda. Mari kita mendalami konsep ini. Apa yang sebenarnya berlaku apabila anda menyelaraskan fikiran dan perasaan anda? Anda mencipta sesuatu yang dipanggil koheren jantung otak. Institute HeartMath telah melakukan penyelidikan selama berdekad-dekad dan mendapati bahawa jantung manusia menjana medan elektromagnet yang 5,000 kali lebih kuat daripada medan yang dijanakan oleh otak. Apabila anda mengalami emosi yang tinggi seperti cinta, kegembiraan atau kesyukuran, jantung anda berdegup dalam irama yang teratur dan koheren. Irama ini menghantar isyarat yang kuat ke otak, menyebabkan otak juga berfungsi dalam keadaan koheren. Dalam keadaan ini, seluruh sistem biologi anda berada dalam harmoni. Anda berfikir dengan lebih jelas, anda lebih kreatif, dan yang paling penting, anda menyiarkan tanda tangan elektromagnet yang paling kuat ke medan kuantum. Inilah keadaan penciptaan.
Sebaliknya, apabila anda merasa tertekan, marah atau takut, irama jantung anda menjadi tidak teratur dan tidak koheren. Ini menghantar isyarat huru-hara ke otak, mengaktifkan mod survival. Dalam keadaan ini, anda tidak dapat mencipta. Anda hanya cuba untuk bertahan. Anda menghantar isyarat tenaga yang bercampur aduk dan lemah. Anda mungkin berfikir, saya kaya, tetapi jika jantung anda bergetar dengan perasaan takut kekurangan, isyarat yang dominan adalah kekurangan. Inilah sebabnya mengapa kesyukuran adalah salah satu alat manifestasi yang paling berkuasa. Adalah mustahil untuk merasa bersyukur dan merasa kekurangan pada masa yang sama. Apabila anda benar-benar merasakan kesyukuran untuk masa depan yang belum lagi berlaku, anda sedang mengajar badan anda bagaimana rasanya realiti itu. Perubahan dalaman ini bukan sekadar psikologi, ia adalah biologi. Bidang epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran emosi dalaman kita boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Dengan mengubah perasaan anda secara harfiah mengubah ekspresi genetik anda, menaik taraf perkakasan biologi anda untuk menjadi orang yang mampu mengekalkan realiti baharu itu. Ajaran-ajaran kuno dari seluruh dunia telah lama memahami perkara ini, walaupun mereka tidak menggunakan istilah saintifik. Mereka bercakap tentang kepentingan hati yang suci, tentang iman sebagai keyakinan terhadap perkara yang tidak kelihatan. Mereka tahu bahawa pusat penciptaan bukanlah di kepala tetapi di hati. Jadi, bagaimana anda boleh mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan harian anda yang sibuk? Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensiti. Anda tidak perlu bermeditasi selama 2 jam sehari. Mulakan dengan hanya 10 hingga 15 minit setiap pagi. Sebelum anda menyentuh telefon anda, sebelum dunia luar membanjiri kesedaran anda, duduklah dengan tenang. Tutup mata anda dan mulakan dengan berhubung dengan hati anda. Letakkan tangan anda di dada dan rasakan degupannya. Kemudian bangkitkan perasaan kesyukuran. Fikirkan tentang 3 perkara dalam hidup anda yang anda benar-benar syukuri. Rasakannya dengan mendalam. Selepas itu, bawa ke dalam fikiran anda realiti masa depan yang anda ingin cipta. Jangan hanya melihatnya, rasakannya. Bagaimana rasanya mempunyai kesihatan yang bertenaga? Bagaimana rasanya berada dalam perhubungan yang penuh kasih sayang? Bagaimana rasanya mempunyai kebebasan kewangan? Biarkan perasaan itu memenuhi setiap sel dalam badan anda. Lakukannya sehingga anda merasa lebih cinta kepada masa depan itu daripada anda terikat dengan masa lalu anda. Amalan pagi ini menetapkan nada getaran anda untuk sepanjang hari. Kemudian, sepanjang hari, tetapkan peringatan untuk memeriksa semula keadaan anda. Anda boleh bertanya pada diri sendiri, adakah saya masih berada dalam tenaga masa depan saya atau adakah saya telah kembali kepada program lama? Jika anda mendapati diri anda kembali kepada corak pemikiran atau perasaan lama, jangan hukum diri anda. Cukup dengan kesedaran, ambil nafas dalam-dalam dan dengan sengaja pilih semula perasaan masa depan anda. Ini adalah latihan. Semakin kerap anda melakukannya, semakin mudah ia menjadi. Sekarang, saya ada satu cabaran untuk anda. Cuba amalkan ini selama 7 hari. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu perasaan utama yang mewakili diri masa depan anda yang akan anda amalkan setiap hari. Adakah ia keyakinan, kegembiraan, kebebasan? Dengan mengisytiharkannya, anda menguatkan lagi niat anda. Pasti akan ada hari-hari di mana keraguan mula menyelinap masuk. Fikiran seperti ini tidak berkesan atau siapa saya untuk bermimpi setinggi ini akan muncul. Ini adalah perkara yang paling normal. Fahami bahawa ini bukanlah anda yang sebenar. Ini adalah gamer dari program lama anda. Sistem saraf anda yang telah terbiasa dengan corak emosi tertentu selama bertahun-tahun.
cuba menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenalinya, walaupun zon itu tidak membahagiakan. Badan anda yang ketagih dengan bahan kimia stres akan cuba mencipta situasi untuk mendapatkan dosnya semula. Apabila ini berlaku, kuncinya bukanlah untuk melawan fikiran itu. Apa yang anda lawan akan berterusan. Sebaliknya, jadilah pemerhati yang sedar. Perhatikan fikiran itu tanpa menghakiminya. Katakan pada diri anda, ini hanyalah program ketakutan lama saya yang sedang bermain. Ini bukan kebenaran saya. Kemudian, dengan sengaja, alihkan perhatian anda kembali kepada perasaan dan visi masa depan anda. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang melemahkan sambungan saraf lama dan menguatkan yang baru. Anda sedang melatih semula badan dan minda anda untuk hidup dalam realiti baru. Fikirkan tentang hukum resonans dalam fizik. Apabila dua garpu tala dengan frekuensi yang sama diletakkan berdekatan dan satu daripadanya digetarkan, yang satu lagi akan mula bergetar secara automatik. Begitu juga apabila anda secara konsisten mengekalkan frekuensi keadaan yang anda inginkan, anda secara semula jadi akan mula menarik orang, idea dan peluang yang beresonans dengan frekuensi itu ke dalam hidup anda. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Ia adalah hukum alam semesta. Ini bukan lagi soal kepercayaan atau harapan. Ia adalah kepastian berasaskan fizik. Anda perlu bertahan melalui tempoh di mana tiada apa-apa yang nampak berlaku di dunia luar. Inilah ujiannya. Alam semesta sedang menguji sama ada anda benar-benar komited dengan frekuensi baru anda, atau adakah anda akan kembali kepada yang lama sebaik sahaja anda tidak melihat hasil segera. Teruslah hidup dari visi masa depan anda, tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh deria anda pada masa ini. Sebagai kesimpulan, mari kita tegaskan kembali mesej teras yang paling penting. Manifestasi bukan tentang mendapatkan sesuatu yang anda tidak ada. Ia adalah tentang menyedari dan menjelmakan siapa diri anda yang sebenar pada tahap yang paling dalam. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang sejajar dengan keadaan kewujudan anda. Alam semesta ini adalah cermin gergasi yang hanya memantulkan kembali kepada anda isyarat tenaga yang anda pancarkan. Jika anda tidak suka dengan pantulan yang anda lihat, anda tidak boleh cuba mengubah cermin itu. Anda perlu mengubah diri anda yang sedang melihat cermin itu. Berhenti mencari di luar untuk kebahagiaan, kelimpahan atau cinta. Semua itu sudah wujud sebagai potensi dalam medan kuantum, menunggu untuk diaktifkan oleh kesedaran anda. Kuasa terbesar anda ialah keupayaan untuk memilih pemikiran dan perasaan anda tanpa mengira keadaan luaran. Inilah kebebasan sejati. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah pencipta realiti anda. Setiap saat adalah peluang baru untuk menyiarkan isyarat baru, untuk membuat pilihan baru, untuk menjadi versi diri anda yang lebih hebat. Jangan lagi serahkan kuasa anda kepada masa lalu atau kepada kepercayaan orang lain tentang apa yang mungkin untuk anda. Anda adalah kesedaran yang mempunyai kuasa untuk mengarahkan tenaga menjadi jirim. Anda lebih berkuasa daripada yang anda pernah bayangkan. Mulai hari ini, buatlah komitmen untuk tidak lagi hidup berdasarkan ingatan masa lalu, tetapi untuk hidup berdasarkan visi masa depan. Jika mesej dalam video ini bergema di hati anda, sila tekan butang suka, langgan saluran kami untuk lebih banyak kandungan yang memperkasakan, dan kongsikannya dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Ingatlah sentiasa, anda bukan setitis air di dalam lautan. Anda adalah seluruh lautan di dalam setitis air. Kuasa itu ada di dalam diri anda.